Kalau isteri pula tak redha, saya tak redha abang. Itu balik pula kan. Macam ni. Satu, kunci orang lelaki ada kat orang perempuan. Kunci orang perempuan untuk masuk syurga ada kat orang lelaki-lelaki. Kunci orang lelaki-lelaki nak masuk syurga, kalau kita kata tak adil lah, kunci syurga orang lelaki-lelaki ada kat ibu, ada orang perempuan. Tak boleh buat apa yang tu. Kataan tu, walaupun mak dia jahat sah, walaupun mak dia jahat, yang tu peraturan alam. Ada kat orang perempuan, ada pada ibu. Tak boleh buat apa. Untuk yang tu orang Ta'ala tentukan. Dan patut tak benda tu? Yang patut lah. Orang perempuan pula kunci syurga ada dengan siapa? Dengan suami. Kalau suami tu jahat Ustaz, walaupun dia jahat. Tapi kalau sampai dia mencederakan tubuh badan Ustaz, boleh tak minta cerai? Boleh. Dan ini dari segi hukum fiqah. Kalau suami sampai menyakitkan badan, tapi yang terbaik tak tentu. Yang terbaik macam Sayyidatuna Aisyah jadilah. Sayyidatuna Aisyah tidak memohon cerai sehingga akhir hayat dia, sampai dia dibunuh oleh suami dia. Sebab tu dia layak jadi penghulu hati tu. Memang layak lah. Sejahat-jahat suami, sebaik-baik isteri. No? Jadi isteri dia tiada kuasa saya murka abang. Oh abang tu tak, dia tak dapat yang tu. Tapi kalau ibu sebut kat anak, aku murka kamu. Suami sebut kat isteri dia, aku murka kamu. Itu kena jaga.